Hari ini saya hadir sebagai seorang rakyat Malaysia yang mempertahankan kepentingan awam. Video yang saya muat naik di social media iaitu TikTok adalah berasaskan fakta. 1. Daripada media arus perdana. 2. Kenyataan rasmi menteri. 3. Kenyataan rasmi agensi kerajaan yang telah mengesahkan bahawa kerajaan memang melalui telco untuk mengumpul data. Saya rasa kerajaan tak patutlah menyalahgunakan undang-undang untuk membisukan suara rakyat. Saya cuma mengulas berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada. Saya cuma menyuarakan keresahan dan kebimbangan. Memang tak pernah berniat untuk menghasut rakyat ataupun menggugat ketenteraman awam. Namun demikian, saya akan memberikan kerjasama penuh kepada pihak polis. Tetapi juga saya ingin tegaskan di sini bahawa saya akan terus bersuara untuk mempertahankan hak rakyat untuk tahu dan kepentingan bersuara, dan yang lebih penting, kebebasan untuk kita bersuara. Kalau pada hari ini tanya pun kena siasat, maka ini adalah satu negara yang bahaya. So saya pun menyeru kepada kerajaan, apabila rakyat suarakan kebimbangan, wajarlah untuk melihat kepada kelemahan ataupun macam mana nak menambah baik dasar-dasar yang dijalankan, bukannya nak cari cara untuk senyapkan kita. 我们今天我们马青的同志们，还有我们的律师端卡马瑞丁，他待会呢也会陪同邵敏同志进入警局去录口供。那么今天呢，我想说的是，我们在这里不是只是为了他站台，不是只是为了声援邵敏，而是声援每一个公民，每一个马来西亚公民都拥有的自由发声的权利。那么邵敏所提出的问题，它是基于媒体已经报道了一个课题，所以任何存在的那一种就是想要制造混乱啊，或者是破坏团结政府这样子论述呢，是无中生有的。所以我们希望昌明大马如果是秉持着相信这个民主自由的这个价值的话呢，那么就不应该利用各种管道去对年轻人发声的年轻人施压。那么待会儿邵敏呢也会配合警方，也会录口供，这样子的画面一点都不陌生。因为2019年当马华当国政下野的时候，我当时也因为提起一个质问，提起一个疑问，说当时时任的首相可能对我们的司法，对我们的这个 prosecution， 对我们的这个检控方在处理案件的时候进行了干预，这件事情呢，我也被召进来录口供。所以这件事情，我觉得我们不应该看轻，我们应该要站起来，我们应该要非常清醒的认识到，我们在这个联邦宪法底下有的自由发声的权利，不是政府给我们的，而是宪法里面就已经保障每一个人民拥有的权利。所以今天呢，我们一定会极力的声援邵敏。Saya Kamarudin Ahmad, peguam yang mewakili saudari Wong Siew Moon ya. Anak guam saya pagi ini telah dipanggil ke Bukit Aman ya untuk satu siasatan oleh pihak polis. Ini berkaitan dengan kemungkinan berlaku kesalahan-kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga kanun keseksaan ya. Sebagai peguam, saya berani mengatakan anak guam saya hanya menggunakan hak beliau untuk bersuara demi kepentingan awam berkaitan pengumpulan mobile phone data ya. Saya tak nampak anak guam saya melanggar mana-mana undang-undang. Oleh itu saya merayulah kepada Menteri Komunikasi ya, Fahmi Fadzil, tolonglah tarik balik laporan polis yang telah pihak kementerian kamu lakukan ke atas anak guam saya.